Orang itu suruh bomoh menyakitkan orang lain dengan sihir. Apakah hukumnya? Sihir ini hukumnya haram. Walaupun tujuan baik. Atau orang sihir kita balas sihir. Haram juga. Yang boleh kalau orang sihir kita solat hajat, berdoa, minta Allah kembalikan sihir itu kepada diri dia. Itu boleh. Yang tak boleh kita guna sihir lain, lawang sihir. Tak boleh. Kerana sihir itu haram. Siapa yang pergi ke rumah orang yang boleh sihir orang, dia pergi saja je, dia tak sihir. Dia nak tengok je. Pergi saja, tak sihir, tak percaya pun. Pergi tengok saja. 40 hari tak terima sembahyang. Kerana Nabi kata, man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yawma. Siapa pergi kepada Tok Bomo yang pandai sihir, atau boleh menenun nasib, maka tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Wa in saddaqahu, dan jika dia percaya pada tukang sihir itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir dengan Al-Quran yang turun atas Nabi. Mudah contohnya gini. Dia pergi kat orang tukang sihir, dia nak buat khianat kau orang. Ni macam soalan, nak khianat kau orang, nak suruh orang tu sakit. Okey. Hak tukang sihir tu kata, balik awak ambil benda ni, awak tanam bawah tangga dia. Hari yang ketiga, dia akan batuk berdarah. Tu tanda-tanda dia. Lepas tu dia sakit lah. Dia percaya tak lagi? Dia masih dia pergi tu, bila Tok Omar kata gitu, dia yakin tak lagi? Tak. Dia tak yakin lagi. Tapi dia balik buat tu. Betul tak? Hak tu tak terima 40 hari sembahyang. Pergi saja tu tak terima dah tu. Kawan dia hak ikut tak buat, kawan dia tidak tengok suasana je. 40 hari tak terima sembahyang. Okey? Jadi bila Tok Omar kata mu tanam bawah tangga, hari ketiga barulah dia sakit. Bila kita balik sampai rumah, kita yakin lagi. Tak. Esok hari pertama, kita bubuh tak sakit lagi. Kita yakin lagi. Tak. Hari kedua, sihat. Kita yakin lagi. Tak. Hari ketiga depan kita rebah, tubik darah ke hidung ke mulut. Kita yakin tak? Ilmu sihir. Yakin tak? Masa tu jadi kafir. Kita sudah yakin kuasa sihir itu seperti kuasa Allah, boleh memudaratkan orang lain. Betul tak? Biasa orang terlibat dengan sihir, situ jadi kafir, jadi kufur. Faham lagi? Lepas tu berhentilah main. Kepada orang pernah sihir orang, bertaubat sungguh-sungguh. Allah Maha penerima taubat. Tak? Sebab kita seronok masa kita sakit tu, kita susah. Kita dihantui oleh dosa tu. Kita duk khianat orang, bila kita sakit, dosa kita tu Allah tunjuk mu dalam kepala. Mari mu depan muka. Tak nampak benda dah, duk nampak tu. Tu jadi takut. Nak mati. Tu belum mati lagi.